Assalamualaikum dan kembali bersama saya Kamarina Hassan dan kini kita berada di Koperasi Kaki Tangan Bentar Wawasan Berhad. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi menerima manfaat program kod e-com. Jadi mari kita bersama wakil koperasi untuk penerangan yang lebih lanjut. Apakah cabaran utama yang dihadapi koperasi sebelum melaksanakan program kod? Terutamanya dari segi menyemak keanggotaan ahli, ya. Okay, let's say pengerusi tanya saya, berapa ya? Dan saya kata, kena semak dulu, kena semak mengambil masa. Di situ kekangannya ialah masa lah. Jadi selepas menggunakan platform digital, kerja tu lebih tersusun untuk menyemak segala keanggotaan ataupun akaun lebih cepat dan mudah lah. Berbeza lah, dulu diorang bayar iuran, lepas tu mungkin dapat satu receipt itu saja. Tapi sekarang dengan iCop ini, digital ini, diorang boleh tengok statusnya, masuk dalam apps, berapa share diorang ada. Jadi itu sangat membantu kepada anggota lah. Jadi Puan, apakah bentuk sokongan atau pendedahan yang diterima koperasi melalui program kod ini? Yang pertama sekali bentuk sokongan tu dari segi kursus lah. Sama ada secara offline ataupun online. Baru-baru ni Oktober hari tu kita buat di KK. Saya dan pengerusi hadirlah. Saya perlukan bantuan, saya akan WhatsApp dan admin akan reply dan bantu saya di mana yang saya perlukan bantuan lah. Kalau kita punya koperasi itu ada anggota macam lebih dari 100 sudah. Jadi kita harus beralih lah kepada digitalization. Saya sangat menggalakkan lah supaya koperasi yang lain yang belum ikut program ini, ya, terus ikutlah. Program kod ni membantu untuk meningkatkan kefahaman koperasi terhadap teknologi digital ni dari segi yang pertama status anggota lah, macam saya cakap yang first tadi. Ahli lembaga, tak kira saya ataupun anggota sendiri, lebih mudah untuk semak mereka punya, let's say berapa share, amount yang masuk, detail-detail maklumat peribadi, lebih senang. So, mereka sendiri boleh akses, selain daripada ahli lembaga pun boleh akses sendiri. Yang paling memberi impak adalah modul keanggotaan dan bahagian akaun lah. Okey Puan, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih Puan. Sama-sama Kawan. Okay.